Bila dah masuk umur 60 ni, baru aku nampak bodohnya kita dulu. Sibuk kumpul harta, sampai tak ingat mati, sudahnya harta jadi besi buruk. Dulu kawan aku pulun kerja siang malam nak rumah banglo paling besar dalam taman. Sekarang rumah dah siap, gah tersergam. Tapi anak-anak semua dah terbang jauh. Tinggal dia berdua je dengan bini, termenung tengok siling tinggi, yang sunyi sepi. Dia bisik ke aku, Anwar, buat apa rumah besar kalau sunyi? Baik rumah kecil tapi riuh. Baru dia faham, dia bina sangkar emas untuk ego, bukan rumah untuk jiwa. Korang, jangan bina hidup semata-mata nak kagumkan jiran yang tak peduli pun pasal kita. Harta yang tak memberi tenang tu beban, bukan aset. Belajarlah cari rezeki yang bawa damai, bukan yang bawa sunyi. Nak faham seni hidup tenang cara Pakcik? Tekan link kat bio. Benda yang engkau mati-mati kejar sekarang ni agak-agak ada makna tak lagi bila engkau dah umur 60 nanti.